Setiap bakal pegawai dan prajurit muda PSSTLDM yang diterima masuk berkhidmat secara automatik berada di dalam senarai 1. Senarai ini berubah berdasarkan prestasi kehadiran mereka atau sekiranya mereka memajukan permohonan untuk diletakkan ke dalam senarai tertentu. Bagi menentukan kekuatan sebenar unit dan kekuatan pegangan unit, istilah berikut digunakan. Bagi menentukan kekuatan sebenar unit dan kekuatan pegangan unit, istilah berikut digunakan. Senarai 1, Senarai 2, Senarai 3, Senarai 4, Senarai 5. Senarai 1. Pegawai dan anggota PSSTLDM yang hadir latihan, tugas di unit atau tempat latihan, dan menghadiri latihan tahunan tidak kurang daripada 120 jam dalam tahun semasa. Senarai 2. Pegawai dan anggota PSSTLDM yang tidak berpeluang untuk hadir di unit PSSTLDM dan tempat latihan bersesuaian untuk latihan dan tugas tetapi perlu menjalani latihan tahunan, sebagaimana diarahkan oleh pihak berkuasa dari semasa ke semasa, di unit TLDM dalam tempoh 1 tahun. Senarai 3. Pegawai dan anggota PSSTLDM yang tidak perlu untuk latihan, tugas dan latihan tahunan. Pegawai dan anggota PSSTLDM dalam senarai ini terkeluar dari perjawatan pasukan dan dimasukkan dalam kekuatan pegangan unit. Mereka boleh dikerahkan sekiranya diperlukan. Senarai 4. Pegawai dan anggota PSSTLDM yang tidak hadir untuk latihan, tugas dan latihan tahunan seperti yang ditetapkan dari semasa ke semasa berterusan selama 1 tahun tanpa sebab. Pegawai dan anggota PSSTLDM dalam senarai ini terkeluar daripada perjawatan pasukan dan dimasukkan dalam senarai pegangan. Mereka boleh dikerahkan sekiranya diperlukan. Senarai 5. Pegawai dan anggota PSSTLDM yang mengikuti kerahan atau pertugasan sepenuh masa, PSM. Unit dikehendaki mengeluarkan surat teguran pertama dan kedua sekiranya terdapat pegawai dan anggota PSSTLDM yang gagal hadir tanpa sebab dalam tempoh 3 bulan pertama dan 3 bulan seterusnya dengan teguran kedua. Sekiranya pegawai dan anggota PSSTLDM gagal hadir tanpa sebarang sebab melebihi 6 bulan tanpa maklum balas daripada teguran pertama dan kedua, surat amaran pertama pegawai memerintah hendaklah dikeluarkan dan majukan salinan ke MK simpanan. Permohonan dan sokongan untuk dimasukkan ke senarai 4 hendaklah dimajukan ke MK simpanan setelah pegawai dan anggota PSSTLDM masih tidak mengambil tindakan positif terhadap surat amaran pertama pegawai memerintah dan tidak hadir secara berterusan melebihi 2 bulan berikutnya. Permohonan untuk menamatkan perkhidmatan hendaklah dimajukan bagi pegawai dan anggota yang berada di dalam senarai 4 melebihi 1 tahun. Seseorang pegawai dan anggota PSSTLDM yang berhasrat untuk menamatkan perkhidmatan dalam PSSTLDM hendaklah memajukan permohonan ke unit masing-masing. Unit seterusnya hendaklah memajukan sokongan untuk ditamatkan perkhidmatan ke cawangan sumber manusia, MK simpanan. Arahan dokumentasi tamat perkhidmatan hanya akan dikeluarkan oleh JRP 3 setelah mendapat kelulusan dari MK simpanan. Jangka masa perkhidmatan permulaan adalah untuk tempoh 5 tahun dan penyambungan seterusnya untuk tempoh 5 tahun sehingga umur persaraan wajib. Penetapan umur persaraan wajib bagi pegawai pasukan simpanan seperti termaktub di Pimat Bilangan 20 tahun 2002. Tarikh kekananan. Setelah ditauliahkan, pegawai akan menyandang pangkat LT Muda PSSTLDM dengan tarikh kekananan berdasarkan tarikh pentauliahan. Perincian penetapan pangkat seperti termaktub di Queen's S. Regulations for the Royal Navy, QRRN. Pengurniaan tauliah kehormat ini memperuntukkan jawatan-jawatan awam dan swasta yang boleh dan layak dikurniakan tauliah ini. Segala pemilihan calon dan proses pengurniaan ini juga perlu mendapat sokongan Majlis Angkatan Tentera dan seterusnya perkenan Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong.
Pengurniaan Tauliah Kehormat adalah berdasarkan sumbangan dan hikmat kepada pasukan simpanan sukarela TLDM khasnya dan TLDM amnya. Di samping itu, pengurniaan ini adalah berbeza sama sekali dengan gelaran Kapten yang dipertua TLDM yang disandang oleh DYMM Sultan Selangor. Kapten yang dipertua merupakan gelaran istiadat yang diberikan kepada kerabat diraja sebagai penaung kepada sesuatu angkatan atau regimen. Gelaran ini juga disandang oleh seorang individu sahaja pada sesuatu masa. Sekian, terima kasih. Like, share dan subscribe.